FOMO atau Fear of Missing Out adalah satu perasaan takut tertinggal. Takut kalau kita tidak ikut arus, orang akan anggap kita ketinggalan zaman. Ia bukan sekadar tentang telefon baru atau barang mewah, tetapi juga tentang aktiviti sosial, gaya hidup, kerjaya dan juga pencapaian. FOMO boleh wujud bila kita asyik tengok pencapaian orang lain lalu banding dengan diri sendiri. Kita lupa yang setiap orang akan ada perjalanan hidup yang berbeza. Mira, kadang bukan media sosial je, tekanan dari rakan kerja pun jadi punca. Contoh macam bila seorang beli iPhone, mestilah yang lain pun rasa macam nak beli juga. Lagi-lagi bila kau ada kawan yang suka judge. Contoh bila dia cakap, kau pakai model lama lagi. Walaupun kenyataannya, phone tu masih elok je. Lepas tu Mira, budaya show off dalam grup chat kerja. Serisik Starbucks lah, tag nama restoran mahal lah. Mesti yang lain pun rasa macam nak join, baru nak macam in. Padahal tak salah pun nak hidup sederhana. Disebabkan tekanan tu, semua orang rasa sebersalah kalau tak join trend tu juga. Yang lagi sedih Mira, ramai orang muda yang mula berhutang. Bukan sebab orang perlu, sebab orang nak ikut gaya hidup orang lain je. Benda ni bukannya kacau duit je tau. Dia kacau mood aku. Aku sentiasa rasa tak puas hati dan sentiasa rasa tak cukup. Yap, mental health kita pun terganggu. Apabila kita asyik fikir pasal orang lain 24 jam, kita hilang rasa syukur tu. And kadang kita rasa burn out sebab kita kejar gaya hidup yang kita sendiri tak mampu nak sustain. Dan hubungan kita pun terjejas. Kita akan rasa iri hati dengan kawan kita sendiri. Kita rasa rendah diri apabila semua orang berjaya. Akhirnya yang lagi sedih, kita paksa diri kita senyum, post benda gembira sedangkan dalam hati kita ni kosong. Kita cuba keep up dengan dunia luar tetapi kita kehilangan diri sendiri. Kadang aku rasa kita perlu detox untuk jauhkan diri kita daripada social media. Setuju, social media detox ni dapat reset minda. Lagi satu, kita tulis journaling. Tulis apa yang kita syukuri setiap hari. Kita harus fokus dengan perkembangan diri kita sendiri dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan set satu goal yang realistik, tak perlu ikut tangan orang lain. Hidup bukan perlumbaan. Kalau kita betul-betul faham akan nilai diri, kita tak perlu validation daripada orang lain. Dan jangan malu untuk sederhana. Itu bukan kelemahan, tapi satu kekuatan. Bila kau melangkah ke dunia kerja, banyak benda akan mencapai prinsip. Salah satunya tekanan gaya hidup. Gaji masuk my god, tak sabar nak yuk dia aku. Aku dah add buka dah pun. Yang iPhone 15 Pro Max, yang titanium tu. Aku pun rasa nak tukar phone lah tapi tak ada budget lah. Aku rasa kena kira balik lah belanja aku ni. Tapi sekarang boleh bayar ansuran, kita boleh guna buy now pay later. Tapi kalau pakai selama rasa macam pelik je, nak present pun klien pun macam mana? Kenapa kita kena rasa malu sebab benda tu betul kualiti kerja kita? Tapi iya, zaman sekarang, perception personality. Kalau kau nampak updated, orang akan kata kau outdated lah. Kadang aku rasa phone ni tunjuk kita tahap kejayaan kita. Baru kerja tapi nak tunjuk kita ada. Itulah masalah kita, perangkap dalam trend. Tapi bila trend tu jadi beban, Masa tu lah kerja diri yang sebenarnya kita datang dari mana. Mira, cepatlah. Ada orang dah lama dah tunggu kita kat kafe tu. Real talk guys, ada orang beli iPhone baru, tapi balik makan Maggi. aku pernah skip bayar insurans motor sebab nak bayar installment pun. Benda macam ni tak dibincang tempat kerja. Sebab nak jaga image. Tapi realitinya ramai yang salah. Setiap kali aku buka Instagram, mesti ada yang tanya phone baru. Sebab tu aku rasa ketinggalan. Itulah konsep algoritma guys. Kita tak sedar pun tapi kita follow je apa yang ada dekat screen kita. Aku tengah bayar 3 benda. Skincare, personal loan dengan phone. Tu pun aku rasa macam tak ini. Dah kalau kita buat benda nak bagi nampak have-have, jadi hilang purpose kerja kita tu. Tapi itulah, susah nak lawan FOMO ni. Sebab apa orang buat, semua kita nak buat. Sebab itulah kita kena sedar supaya kita ni tak terus hanyut. Dan mulai sini, kita kena bercakap jujur. Wait. Nina, sebenarnya bos panggil. Kamu tu. Aku tengok ramai macam kita ni kan, makin lama makin stres. Tapi tak siapa pun boleh cakap. Sebab orang takut dinilai. Tapi kita lupa yang kesihatan kewangan pun sebahagian daripada integriti kecil. Kalau macam tu, kita buat pengalaman nak tak? Nama dia Nilai Ihsan. Boleh macam sesi perkongsian, forum, video. Kita cerita tentang kesedaran membeli. Kita buat santai-santai je. Bagus juga. Nanti aku cakap dengan bos. Tolong bagi saya masa sampai hujung bulan ni. Saya tengah sesak sekarang ni.
Afiza, okey tak? Tak doh, aku tak okey. Aku terlalu ikut orang. Aku nak jadi macam orang lain. Sampai aku lupa kemampuan diri aku sendiri. Okay, kita start meeting kita hari ni Kita semua muda. Kita ada peluang untuk bentuk budaya baru. Jangan ikutkan yang tak tuli. Okay, kita akan lancarkan program ni minggu depan. Semua staf muda akan terlibat. Kita akan kongsi pengalaman kita bersama-sama. Aku setuju, tapi kita tak boleh najak siapa-siapa. Sebab kita pun pernah lakukan perkara yang sama. Aku cadangkan apa kata kita buat video pendek and kita share dekat LinkedIn. Biar satu dunia tahu yang tak semua peguam muda ni nak hidup mewah semata-mata. Kita educate dengan jujur. Itu cara yang paling berkesan. Aku pernah guna dekat separuh gaji aku nak beli phone baru. Padahal phone lama ada je. Tapi tak tahan kena bahan dengan member. Tapi aku sedar sekarang tak berbaloi pun semua tu. Aku menyesal buat keputusan ikut orang. Aku fikir phone baru boleh boost keyakinan, tapi ia cuma menambah beban. Sekarang aku belajar untuk urus kewangan. Dulu aku ingat self-reward tu beli barang mahal. Tapi sekarang baru aku tahu reward yang sebenar adalah perasaan bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari perlombaan yang tak berkesudahan. Sebagai seorang pengguna media sosial yang tegar, aku sedar media sosial ini bukannya hanya menunjukkan kebaikan tetapi ia juga memberikan tekanan kepada aku. So sekarang ni aku dah limitkan screen time and aku rasa sekarang aku lebih tenang. Aku selalu rasa aku kena compete diri aku dengan orang lain. Tapi bila aku mula stop comparekan diri aku dengan orang lain, aku mula jumpa nilai diri aku yang sebenar. Kadang-kadang kita lupa sebagai seorang peguam, kredibiliti kita bukan datang daripada handphone tapi dari cara kita urus klien dan juga case. Aku nak kembalikan semula fokus tu. Suka teknologi. Tapi aku boleh bezakan antara minat dan nafsu. Kalau tak kawal, minat pun boleh menjadi racun. Nak bergaya tak salah. Tapi cuma berpada-pada. Jangan bazirkan masa depan hanya nak nampak in. Kita semua buat silap. Tapi kita masih ada peluang untuk ubah. Jadi kita boleh mulakan dengan kesedaran. Nilai insan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dengan cara kita memilih. Oleh itu, aku memilih untuk lebih bijak, bukan hanya ikut trend. Okay, semua sampai hari ni je meeting kita. So, ada apa-apa soalan ke? Tak sini dah tak ada. Okay, so nanti semua boleh join lah program depan kan? InsyaAllah ada yang dari lari ke apa kan? So, tu je lah kot. Grafik semua? Yesus ni bermula dengan 10 orang, tapi boleh sampai ke ribuan orang. Dan haraplah nilai insan bukanlah menjadi satu trend yang ditelan zaman.